Result tengok buah pinggang tu dah, dia kata stage 3, 40 berapa 49, 48 gitulah. Makcik masa tu dah derau dah darah. Takut kan. Balik tu makcik rasa macam duduk seorang, down juga lah tau. The next appointment tu dalam bulan 2 ambil darah. Then after 1 week tu dia result kan. Kolesterol yang jahat lah ya, cakap 3.2. Yang buah pinggang daripada 48 49 jadi 68. Yang kencing manis okey je. Darah tinggi pun okey. Doktor kata semua okey je. Memang rasa tak tahu nak cakap macam mana. Khas kepada makcik pakcik yang ada masalah 3 serangkai dan juga buah pinggang. Apa kata cuba ikhtiar dulu Sahyani. Jangan risau sebab kami memang ada CJ Halal dan juga lulus KKM. Memang halal dan selamat. Khas untuk yang buat pembelian hari ini saja. Kami akan bagi e-book pemakanan, insurans 3 juta dan juga konsultasi seumur hidup secara percuma dari kami di Afia. So, tunggu apa lagi? Mulakan langkah pertama anda dengan tekan link Shop Now di bawah sekarang.